Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang pagi lagi. So kita dah bangun, nak sahur. So hari ni okay. Hari ni kita bangun awal sikit. Dah nak pukul 5. So let's go. Macam biasa kita akan bangun dulu. Kita akan panaskan lauk. So pagi ni kita nak goreng kari pap. Jom. Tapi kejap lagi kita solat 2 rakaat dulu. Baru kita panaskan lauk. Jom. So macam biasa, so kita ada lauk semalam, ayam masak merah, kita akan panaskan dulu. Semalam saya masak dalam pukul 5, so dia tahan. Kita akan panaskan. Nasi pun kita akan panaskan. Ni apa? Ush, martabak ada lagi. Okey lagi ke? Tamak guys, beli semalam sampai 2. Ada satu lagi tak habis. Okay. Next kita akan goreng kari pap. So kita akan goreng kari pap segera ni. Okay. Kita punya alarm pun dah bunyi dah. Korang selalu sahur pukul berapa? Hari ni sebab weekend, so rajin sikit lah. Saya nak menggoreng kari pap. Saya beli kat pasar ya, harga dia berapa? RM5 kot. Okay. Kat api kecil je. Okay. So pagi-pagi tak banyak, kita akan masak seorang 2 je, sebab yang sahur 3 orang je. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita masak 6 je, jangan bazir. Okay. Sementara nak tunggu minyak panas, kita ambil wuduk dulu. So kita akan sambung menggoreng kari pap. Buka api kecil je, nanti dia hangus. Sebab dia pun masih beku lagi. Okay. This one dah panas dah lauk dia. Tinggal kari pap je. Okay. Tunggu kejap dia masak dalam 5 minit. Kejap lagi kita boleh kejut lah yang lain. Selalu pagi kita orang simple je, panaskan makanan malam tadi. Lepas tu minum air, makan kurma. Itu je. Tapi saya akan bangun pukul 5 dan kejut yang lain dalam pukul 5.30 lah. Sebab kalau diorang bangun awal pun dia termanggu-manggu. Okay, kita goreng dulu. Okay, kari pap pun dah siap. So normally saya akan potong 2 lah, check. So pagi-pagi ni kadang-kadang kita ni pun lalok, takut tak masak. Okay, kari pap dah siap.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay guys, so first in the morning, kalau korang ada masa, kalau mak-mak punya bangun awal, better spend time at least 2 rakaat untuk solat tahajud. So mana tahu kalau ini adalah malam Lailatul Qadar, korang dah dapat pahala kumulatif sebanyak lebih 80 tahun, iaitu 1000 bulan. Okay, so ada beberapa amalan. Pertama, korang boleh selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. So korang boleh selawat sambil korang panaskan makanan. Ataupun doa yang disarankan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, yang suka mengampunkan, maka ampunkanlah dosaku. Sebab kita manusia ada banyak dosa, so kita minta ampun. Simple doa pun korang boleh baca, doa apa dalam bahasa Melayu dan sebagainya. So at least spend sedikit masa untuk buat ibadat. Jadi sahur tu lebih berkat, bukan setakat makan saja. Okay, jom kita hidangkan makanan dan kita kejut semua. Okay. So normally kita akan cedoklah nasi. Kalau tengok ni nasi semalam juga. Okey je kalau kita tak masak awal sangat. Sebelum puasa ni selalunya pagi tak masak berat pun. Kenapa cedok? Sebab lauk dia pun ngam-ngam. Cedok. This one seorang satu. Okay. Next. Ada 3 orang. Ayam tinggal 3 ketul. Ngam-ngam. Kalau korang ada anak kecil, mungkin tak cukup lah. Budak-budak suka makan banyak. Tapi pagi-pagi saya tak sure budak-budak makan banyak ke tak. Banyak sangat. Okay. This one. Saya punya. Saya suka tight. Okay. Dan yang terakhir. This one. Ini kita bagi nasi banyak sikit. So ni adik ipar saya. Dia muda lagi makan banyak. Okay, takkan kuah. Dah settle. Okay. So, semua dah siap. Kita buang air, lepas tu kita kejut diorang. Okay guys, kita sahur dulu. Bye-bye. So, dah ada lauk. Ini saya panaskan martabak semalam. Wife saya dah bangun. Dapat dia buat bini love. Dan ada juga kari puff. Okay, so kita makan dulu. Jumpa lagi. Bye.